Ni dah pening, mana satu depan, mana satu belakang. Nak kena cari. Macam ni lah pintu dia. Okey. Hai guys, bertemu lagi kami Poyo Camper. Lama rasanya kita tak buat video dan pergi bercamping. Hampir 2 tahun jugalah, 2 tahun tak pergi camping. So kita orang sihat, Alhamdulillah. Cuma kita ada ahli baru, jadinya kena stop dulu semua. So sekarang kita nak pergi camping. Okey, sekarang kita berada di Negeri Sembilan. Okey, sebelum kita nak pergi camping tu, kita pergi makan dulu. Perut semua dah lapar. Okey, nanti korang tunggukan video kita orang selepas ni, okey? Nanti kita sambung. Tunjuk diri dia. Okey, kita dah sampai kedai makan. Kita syap prek. Okay guys, okay jom kita pergi makan semua. Semua lapar tak? Lapar tak? Apa? Lapar. Lapar tak? Tengok Lapar abang tak? dia je. Ya. Awak tengok abang? Okay. Okay, jom kita makan. Nanti kita sambung lagi perjalanan. Ya Allah, berikanlah rezeki, makanan dan minuman serta menjauhkan dari kami dari azab api neraka. Amin. Allahumma alamin. Amin. Boleh ke nak pergi camping ni? Boleh ke dik? No, boleh ke tak? Okay, rasa okey tak? Kita dah selesai makan tadi. Okey lah, boleh lah dia punya apa tu makanan tadi. Okay, kita tadi dah sampai ke satu jalan yang biasa tu. Tapi ada landslide lah, apalah. Ada tanah runtuh. So kita pergi jalan jauh. So ni jalan ni memang kecil. Kecil betul ni jalan ni. Tapi jauh. Jauh sikit lah. Nampak saya tengah muntah ni. Ha? Nak muntah? Aduh. So lambat sikit lah kita sampai ke campsite ni. Ni pun dah pukul 3 suku. Mungkin dalam 15 minit lagi lah kita akan sampai. 15 minit? La ilaha illallah.
Relax bro. Adik pun relax. Tahu ke ada haiwan ikan yang boleh di atas lantai? Ikan apa? Kopi. Cuba kata. Sana. Kalau nampak ni kita lalu selalu. Sana kita duduk sana. Betul. Dah. Ini. Kau nak syik di sana. Dalam lagi. Ni mana? Itu. Angkat down. Ha? Up ke down? Oh, sini. Sawit. Oh, atas tu cantik. Oh, tu padang lapang. Cantik. Tu belum siap lagi. Wah, banyak batu lah. Besar-besar pula tu. Pun dah lah ada batu dengan moss lagi. Cenderako pula. Batu besar. Wih, ke dalam lagi ni. Wih. Wih, banyak batu. Dah satu tu besar. Kita dah sampai. Ya Allah, rindunya. Rindu betul. Rindu sungai. 2 tahun guys kita tak bercamping. So kita dah sampai. Okay, korang boleh check. Tengok kat sini. Oh. Okay, dia sini dah siap dah fly sheet. So kita tak payah nak set up fly sheet apa semua. Semua dah ready kat sini. Okay bro, macam mana? Okey. Gol. Okey, betul-betul depan ni tapak. Ni kita ni tapak, ni sungai. Macam 2 tahun tak dengar bunyi sungai. Oi. Dik dengar tak? Aceh. Adik first time tengok sungai. Sekejap lagi kita set up kita punya tent. Okey, korang nak tengok kita pakai tent apa? Dah 2 tahun ni. Tengok apa jadi kat tent. Berkulat ke, reput ke. Jadi kita tengok, lepas tu kita selam. Sap. Makan dia. Oh, tu ni. Right? Dah lama. 4x6. Jeng. Oh. Dapat kemah. Tak tahu berapa kilo kemah ni. Berat dia
Push. Berapa berat dia itu cakap? 20 lebih kilo lah. Tapi auto 10. So kita tengok adakah masih lagi conman. Bukan rooftop 10 rooftop 10 dekat kereta. Okay, kita tengok kejap lagi. Kita set up ni. Dah lama tak camping. Iyalah. Arfan awak nampaknya macam tak membantu pun. Dia tak sabar nak masuk sungai dah. Mana river? Nampaknya nak pasang kemah gagal. Aku tak tahu lah kemah ni macam mana apa bentuk dia. Hari dah hujan, mujur kat sini ada fly sheet. Okey, satu kelebihan di campsite ni. Tapi gagal. Okey. Ada yang cuba bantu. Okey. Mana yang? Ini dah betul, tapi dia mesti terpleck out ni. Dia terpleck out. Tak tahu buka. Semua dah betul dah. Buka-buka dia jadi macam tu tadi. Dia pasang-pasang je. Dia macam dah ni. Sendi dia dah lari. Yang lain tu nampaknya dah betul. Bukan dia terus nak naikkan je kan. A few moments later. Akhirnya dapat juga. Selesai. Terima kasih wife. Abang tolong. Okay, dah berjaya. Memang ini first time kita ada kemah yang besar sebab kan ada baby, so kita beli juga yang besar. Kita jumpa ini apa, bakar tulang tadi tu. Kita betul balik. Buka tu boleh on. Okey lah, asyik 2 tahun tak camping. Macam bio-bio sikit dah balik. Dia balik ngang sikit. Besar nampak dia kali ni. Dulu sekecil-kecil swagger sampai macam sardin dalam tu. Ni sebesar-besar rumah ni. Wow. Tak klik pun. Tak klik pun.
Ni dah pening, mana satu depan, mana satu belakang. Nak kena cari. Macam ni lah pintu dia. Mungkin kena adjust sikit ni. Kena tengok balik tengah dia. Betul. So dia ke sini lagi lah. Dia ke sini lagi. Okey. Ada. Jap. Ha? So ni tarik ke sini sikit. Jap. Sini pun. Ni tingkap ni. Ya, kena tarik. Ni tarik ke sini. Mana? So ni abang tarik ni. Okey. Betul. Ya Allah, susahnya. Dah kena kurung. Tak reti diam. Ni pun sama. Punya dah lama dah tak camping. Sekali dibagi panas, hujan. 2 in 1. Nampak muka macam ada menyesal sikit rasa. Elok dekat rumah boleh tidur, terkatil, lembut, enak semua. Pandai. Siapa nak naik atas ni? Baik. Hafal lah tidur atas tu. Okey. Betul lah. Sedap Dia tak betul-betul tegang lagi tu. Okey, siap pun kemah. Tadi hujan. So sambil hujan tu saya set up sikit. Terus sekarang ni dah lama tak buka meja ni. Kita buka meja. Dia tarik ke? Tu ambil. Tak kenapa lah. Inilah dia. Tak tahulah apa angin tak ada, ribut tak ada. Apa barang? Mungkin tersalah letak tadi. So barang terjatuh. Dia sebenarnya Macam cerita ni? tu hujan. Lepas tu laluan air kat bawah ni. Tu tanah kat situ dia basah. Dia tembik sikit kat situ. Lepas tu benda tu agaknya pun tak
jatuh lah sebab kaki dia ke masuk sikit ke tanah tu. Kita golek lah. Tak, ni sebenarnya dah 2 tahun tak camping. So agak clumsy. 2 tahun tak camping. Agak Ini pasal lah ni. agak clumsy masing-masing. Dengan huru-hara nak pasang kemah ya. Ya, penat dengan Niha lagi tadi. Kalau diam dah tidur kan. Dengan siapa? Penat dengan siapa tu? Awak? Berdukung je. Awak berdukun je. Kan letak bawah masukkan sungai pula kerang. So tadi dah bersihkan sikit. So tinggal ni foto. Ni actually kita baru beli. Nak test untuk air. Jadi dia lembik. Dia sebenarnya dia okey, tapi dia bila kurang air dia akan lembik. Dia yang buat. So tadi dia agak berat dan dia jatuh. Kelakar agak. Best mandi sungai. Tu tak cakap dah. Kat jiran bagi canai. Tapi pelik tu. Bila pula buat roti canai? Jiran bagi. Saya cakap apa? Cakap apa? Cakap betul-betul lah. Betul, thank you. Thank you. Sedap tak? Nah. Sedap. Thank you jiran. Kari ni pedas sikit. Apa dia? Kari? Kari ni pedas. Kari pedas sikit. Yelah, Afan kan tahan pedas. Makan slow-slow, okey? Tak panas ke? Tak panas ke minyak tu? Tahu tak? Sejuk. Sekejap. Makan di dalam kemah. First time ni. Tak pernah lagi ni makan di dalam kemah. Sedap ke? Lepas ni nak camping lagi tak? Tak nak dah? Kenapa tak nak? Ada dark secret. Ada dark secret. Tak secret apa dia? Kenapa tak nak camping pula? Secret. Dia dah? Secret. Minum kopi. Dan pun boleh buat. Buat Dan. Dia macam mana? Dia bila minum kopi tu dia dia macam dia melepaskan keletihan. Adik buat Buat adik. Adik pun pandai buat Dah. Okey kan game set ni? Betul-betul kira betul-betul depan sungai. Memang kuat lah dengar dia punya air yang melalui kena batu-batu tu. Sampai bercakap sebelah-sebelah pun tak dengar. Tak dengar lah. Okey lah. Tempat ni okey. Ni antara campsite terbaik lah di Negeri Sembilan.
Setuju tak? Okey jugalah sebab sungai dia tu cantik, memang jernih dan ada batu-batu dan dengar bunyi tu air tu. Sebab ada yang kita pergi juga depan sungai tapi air sungai dia tengoklah warna keruh. Sungai kampung kan Ustaz? Sungai kampung macam yang kita pergi dekat depan sikit sana tu kan. Kan kita tahu lah sungai dia macam mana. Dan ni memang clear dia punya ni, air pun orang kata suci lagi lah. Betul. Dia okey lah, memang cantik lah. So, dia ada batu-batu. Kawasan dia pun jenis batu-batu besar, mosi-mosi semua lah. Macam drakor punya. Drakor punya vibe pun ada, dia punya batu-batu besar dia tu. Macam pelik lah. Itulah dah masuk-masuk ke dalam tadi pun nampak batu besar tu banyak. Wah. Jangan turun, tak payah takut. Jangan turun. Ada slipper tu. Ini kau dapat berendam sejuk, nyaman. Nyaman tu. Healing. Baca doa ke? Ni boleh kau sama di tengah sekarang. Sekejap. Ni adik minum. Bayar baring.
Nak belasak. Lepas tu dah tergolek, ada melalak. Badan dah ketar-ketar. Ingat dia dah kelompak tu. Dah puas camping. Kalau ikutkan tak puas pun. Tak puas mana pun. Sekejap kan. Tapi nak mengemas ni, ya Allah, penatnya lah. Berbeza kalau kita dengan rooftop tent tu kurang sikit lah. Dia punya keletihan dia. Bila Tapi ground tent ni memang dia meletihkan juga lah kita. Nak kemas-kemas. Malam pun sampai campsite lewat. So hari ni memang nak kena check out dah. So letih sikit lah. So harap everything okay kot semua. Ni pun macam nak hujan lagi. Semalam pun hujan juga. So kita tunggu kemas-kemas ni. Lepas tu settle. Ciao. Gerak. Ni kan tu. Okay. Satu lagi. Masuk situ. Ni. Okay. Tarik. Okay. Itu lagi. Lain pun tak skillnya. Macam ni pun. Dah selalu kan orang pakai teknik tu. Lambat. Kak selesai camping 2 hari 1 malam Poyo Camper. Yang setelah berkurun tidak camping, dah buat video. First time Aidan ada dalam video ni. Okay, tunggukan nanti balik kita buat editing. Okay, jumpa lagi untuk next video. Dekat mana Poyo Camper pula pergi lepas ni, kita sama-sama tunggu guys. Okay, jangan lupa like, subscribe dan share Poyo Camper. Okay.